Hasil siasatan baru Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membabitkan seorang tokoh ternama bergelar Tan Sri mengesan 20 juta ringgit daripada dana sukuk untuk pembinaan lebuh raya di Lembah Kelang dipercayai diseleweng dan mungkin digunakan untuk aktiviti perjudian. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata beberapa pelaburan juga dikenapasti berkemungkinan menjurus kepada aktiviti haram. Kalau korang tengok cerita tanah kubur yang orang kaya mati tak diterima bumi sebab sombong, angkuh, minum arak, main judi, senang cerita segala mak nenek kejahatan dia pernah buat masa hidup. Jangan korang ingat benda tu fake. Sebenarnya ada je manusia spesies yang rasa dia akan hidup selamanya dan bebas buat apa sahaja demi wang dan harta. Ikuti kisah ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyita 6 buah kediaman mewah serta sebidang tanah lot dianggarkan berjumlah kira-kira 12 juta ringgit dipercayai milik seorang pemegang konsesi lebuh raya bergelar Tan Sri. Seorang pemegang konsesi lebuh raya bergelar Tan Sri kini disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berhubung dakwaan penyelewengan dana sukuk pembinaan projek lebuh raya di Lembah Kelang. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan pihaknya telah mengenal pasti sitaan aset berjumlah kira-kira 143 juta ringgit yang dipercayai berkaitan dengan penyalahgunaan dana sukuk tersebut. Individu terbabit dikenali sebagai Tan Sri Abdul Sahid Muhammad. Beliau merupakan tokoh korporat terkemuka di Malaysia yang dikenali sebagai pengasas dan pengerusi eksekutif Maju Holding Sdn Bhd. Beliau memulakan kerjaya dalam bidang alat ganti kenderaan sebelum mengembangkan empayar perniagaannya ke sektor pembinaan, infrastruktur, tenaga, perhotelan, keselamatan dan perladangan. Abu Sahid juga ialah pengasas Maju Expressway Sdn Bhd yang mengendalikan lebuh raya Maju Max dari Kuala Lumpur ke Putrajaya dan KLIA. Selain itu, beliau pernah memegang kepentingan besar dalam syarikat tersenarai seperti Perwaja Steel, Kin Steel, Ib Muda Berhad dan Bright Focus Berhad. Beliau pernah mencuri perhatian apabila menyelamatkan Perwaja Steel daripada kegagalan pada tahun 1996 dan kemudian membantu menyenaraikannya semula di bursa saham melalui kerjasama dengan Kin Steel Berhad. Abu Sahid turut terlibat dalam sektor infrastruktur lain seperti pembangunan terminal bersepadu selatan. Pada Mei 2025, beliau menjual pegangan konsesi lebuh raya Max kepada EP Manufacturing Berhad dengan nilai melebihi 1.7 bilion ringgit. Abu Sahid juga pernah membuat tawaran pengambil alihan ke atas Plus Malaysia Berhad dengan nilai lebih 30 bilion ringgit. Kejayaan pelbagai pelaburan dan pemilikan aset strategik menjadikan beliau antara tokoh berpengaruh dalam sektor lebuh raya dan infrastruktur negara. Pasukan siasatan sedang meneliti pelbagai dokumen termasuk dokumen bank yang perlu kita buat analisa dan juga merakam percakapan daripada pihak pegawai bank untuk disahkan kandungan ataupun konten di dalam penjata-penjata bank berkenaan. Kes ini bermula apabila projek lebuh raya Max 2 mula dibina. Projek ini dianggarkan sepanjang kira-kira 18 km, asalnya bernilai lebih kurang 1.67 bilion ringgit. Ia dirancang sebagai laluan 3 lorong menghubungkan rangkaian Max KL Putrajaya ke lebuh raya KLIA. Projek ini sepatutnya siap pada Disember 2019 tetapi lewat siap akibat masalah pembayaran konsesi. Laporan SPRM mengesahkan projek tersebut masih tergendala dan belum dapat dilengkapkan walaupun beberapa tahun berlalu. Bagi membayar projek Max 2, syarikat konsesi mengeluarkan sukuk Islam berjumlah kira-kira 1.3 hingga 1.35 bilion ringgit. Menurut kenyataan SPRM, sedikit penyelewengan ini membuat tuntutan palsu terhadap sebahagian besar wang sukuk tersebut. Kertas siasatan pertama SPRM mendapati tuntutan palsu berjumlah kira-kira 360 juta ringgit telah dibuat menggunakan dokumen rekaan bagi projek lebuh raya berkenaan. Kertas kedua menyentuh isu penyelewengan lebih 416 juta ringgit wang suku ditambah pinjaman bank kira-kira 50 juta ringgit. Sementara itu, kertas ketiga menumpukan kepada pembayaran rasuah lebih kurang 12 juta ringgit kepada pihak tertentu yang membantu memudahkan aliran wang keluar dan masuk semula kepada suspek. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan memanggil 20 saksi minggu depan untuk dirakam keterangan berhubung kes penyelewengan dana sukuk projek lebuh raya di Lembah Kelang.
Media sebelum ini melaporkan 4 individu ditahan bulan lalu berhubung dakwaan membuat tuntutan palsu kira-kira 360 juta ringgit, termasuk seorang ahli perniagaan bergelar Datuk Seri. Sumber SPRM menyatakan kesemua suspek, 3 lelaki dan seorang wanita berusia lingkungan 50-an hingga 70-an ditahan ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM. Kesemua suspek dipercayai mengemukakan tuntutan palsu tersebut menggunakan dana sukuk projek Lebuh Raya Lembah Kelang bernilai sekitar 1.3 bilion antara 2016 hingga 2017. Siasatan seterusnya memberi tumpuan kepada kesemua rundingan dan transaksi yang membawa kepada tuntutan palsu itu. SPRM turut mendapati sedikit terbabit menggunakan teknik pengubahan wang dan pemisahan transaksi untuk menyembunyikan pergerakan dana. Pihak terlibat dipercayai menggunakan khidmat juru audit, pakar keuangan dan jurutera serta beberapa syarikat pelbagai peringkat bagi mengesahkan tuntutan-tuntutan tersebut secara berlapis. Pada 29 Mei 2025, SPRM menyerbu 2 buah kediaman milik Tan Sri berkenaan di ibu negara. Hasil operasi siasatan tersebut, aset bernilai kira-kira 32 juta ringgit disita daripada rumah-rumah itu. Barangan mewah ditemui termasuk 217 utah jam tangan berjenama bernilai anggaran 5 juta ringgit, 27 unit beg tangan mewah lebih 1 juta ringgit, barangan kemas dan berlian lebih 4 juta ringgit, serta 9 kenderaan mewah hampir 7 juta ringgit. Serbuan itu juga membawa kepada penemuan sebuah stor minuman keras eksklusif bernilai sekitar 3 juta ringgit, dipercayai berkaitan aktiviti pengubahan wang haram. Selain itu, sebuah rumah banglo mewah bernilai kira-kira 12 juta ringgit di Kuala Lumpur turut disita semasa rondaan berkenaan. Kemudian, pada 3 Jun 2025, Ketua SPRM mengumumkan jumlah keseluruhan aset sitaan meningkat kepada sekitar 143 juta ringgit. Penyata rasmi SPRM menyenaraikan aset-aset utama yang dirampas, wang tunai kira-kira 4.5 juta ringgit dalam 14 akaun individu serta 33 juta ringgit dalam 8 akaun syarikat, sebuah kondominium mewah dan sebuah bidang tanah bernilai 24.5 juta ringgit serta 9 unit kereta mewah 7.65 juta ringgit. Turut disita ialah 217 utah jam tangan eksklusif 25 juta ringgit, barangan kemas dan belian 6 juta ringgit, 4 ekor kuda mewah 400,000 ringgit dan beg tangan berjenama 3 juta ringgit. Dana sukuk yang diseleweng itu dipercayai turut digunakan untuk aktiviti lain. Kira-kira 20 juta ringgit daripada dana berkenaan dipercayai dibelanjakan untuk perjudian mewah. Pasukan siasatan menemui sebuah stor yang mengandungi lebih 300 botol minuman keras mewah dalam kediaman yang sama. Selari dengan dakwaan penglibatan sedikit ini dalam aktiviti perjudian. Ini selaras dengan kenyataan SPRM bahawa hasil penyelewengan dana itu digunakan juga untuk pengubahan wang haram dan kelab-kelab judi. Pada 13 Jun 2025, SPRM sekali lagi menyerbu kediaman Tan Sri di Bandar Tasik Selatan. Operasi kali ini melibatkan pasukan taktikal SPRM selepas pihak penyiasat menerima risikan berlakunya penyimpanan senjata dan barangan terlarang di sebuah bilik rahsia kediaman itu. Anggota polis bantuan turut dikerahkan mengawal ketat kawasan penggeledahan demi keselamatan. Dalam operasi tersebut, pelbagai barangan berharga turut disita. 84 beg tangan mewah 3 juta ringgit, 11 jam tangan berjenama 1 juta ringgit, jongkong dan patung emas 3 juta ringgit, berlian dan barang kemas 4 juta ringgit, satu set peralatan permainan kasino mewah sekitar 150,000 ringgit turut dirampas. Penyiasat SPRM menemui sebuah bilik kebal khas di kediaman itu yang dipercayai tempat menyimpan senjata api dan peluru. Bagaimanapun, tiada senjata dirampas kerana ia didaftarkan atas nama sebuah syarikat keselamatan milik suspek. Dalam kenyataan media susulan, Azam Baki mengesahkan nilai sitaan operasi 13 Jun tersebut dianggarkan sekitar 16 juta ringgit. Beliau menambah kemungkinan lebih banyak aset bahkan dirampas jika diperlukan selaras dengan perkembangan siasatan. SPRM juga menjejaki aset di luar negara. Menurut laporan rasmi, pasukan penyiasat sedang mengesan kenderaan mewah dan hartanah milik suspek di London dan Switzerland. Sebelum ini pada 11 Jun, SPRM juga menyerbu sebuah rumah suspek di Melaka namun tidak menemui aset untuk dirampas. Sehingga sekarang, jajaran aset luar negara bernilai lebih 15 juta ringgit masih dalam proses pengecaman dan siasatan.
Sepanjang siasatan, SPRM telah merakam keterangan berpuluh-puluh saksi. Azam Baki menyatakan setakat ini kira-kira 51 saksi telah diambil kenyataan, termasuk ahli keluarga suspek dan pengarah syarikat berkaitan. Bilangan saksi terus meningkat apabila SPRM memanggil lebih ramai pihak berkaitan untuk memberikan keterangan terperinci. Rakaman kenyataan Tan Sri Abu Sahid dijalankan secara intensif dan mencapai hari ketiga pada 19 Jun 2025. Dalam satu temu bual media, Tan Sri Azam Baki mengesahkan siasatan telah selesai merakam keterangan terbabit dan buat masa ini suspek tersebut tidak akan dipanggil semula selagi tidak ditemui bukti baru. Ketua Pusuruhanjaya itu menegaskan kertas siasatan ini dijangka selesai dalam tempoh 2 bulan lagi. Semua rekod bank, dokumen projek dan transaksi berkaitan sedang dianalisis untuk memastikan kesemua aspek keuangan terlibat dibongkar sepenuhnya. Sesiapa yang didapati bersubahat dalam penyelewengan ini bakal didakwa mengikut Akta SPRM 2009 dan peruntukan undang-undang lain termasuk Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2001. Sementara itu, pihak Bank Negara Malaysia dan Bank Pelabur Sukuk turut membantu dengan membekukan akaun bernilai jutaan ringgit bagi mencegah pemindahan wang lebih banyak. SPRM juga telah mengeluarkan notis pengisytiharan harta kepada Tan Sri Abu Sahid Muhammad dan pihak berkaitan selaras keperluan Akta SPRM bagi memastikan tiada aset tersembunyi dilonggokkan ke akaun pihak tidak berkaitan. Tiada siapa kebal daripada tindakan undang-undang, biarpun bergelar Tan Sri. Tak terbayang berapa banyak harta negara yang diseleweng oleh Tan Sri ini. Agak-agaknya bila Tan Sri ni mati, duit tu bawa masuk kubur sekali tak? Kalau bawa masuk kubur, bolehlah Tan Sri rasuah malaikat nanti. Tapi kalau tak boleh, pulangkan kembali harta rakyat tu dan bertaubatlah. Apa guna kaya di dunia, tapi dikeji di langit. Renung-renungkan dan selamat meninggal. Sekian, terima kasih.